You all rasa Singapura ni dah semua jadi kokit jungle ke? Tahu tak, kita sebenarnya ada lagi masjid-masjid yang masih kekal dengan soul kampung. Jom hari ini saya bawa you all pergi Heritage Trail cari masjid kampung yang hidden kat SG. Kita mulanya di sini, Masjid Omar Kampung Melaka. Masjid pertama di Singapura. Bayangkan dibina pada tahun 1820. Masa tu, Singapura baru je nak mula. Walaupun nampak moden sekarang, tapi sejarahnya memang legendary. Kalau you all nak rasa kampung vibe yang betul-betul autentik, datanglah Masjid Hang Jebat. Dibina pada tahun 1952, masjid ini betul-betul sebelah bekas landasan kereta api KTM. Tengok struktur kayunya rasa macam balik kampung ni kat seperti tambak. Sekarang ini, kita kat Bukit Timah, Masjid Al-Huda. Masjid ni siap pada tahun 1966. Walaupun keliling masjid sekarang semua dah jadi rumah banglo mewah, masjid ni tetap teguh jaga identiti kampung kita. Akhir sekali, destinasi yang paling healing, Sembawang. Masjid Pertempatan Melayu Sembawang ini dibina pada tahun 1963. Inilah satu-satu masjid yang masih ada dalam setting kampung yang sebenar. Ada bau laut, memang tenang habis. So, masjid mana pilihan you all? Jangan biar sejarah hilang macam tu je. Jangan lupa untuk follow, like and share OMG XBH.